Assalamualaikum. Hari ni kita nak try fungsi terbaru dekat Coros, iaitu Hill Alert. So cara dia mudah saja. First kali kena masukkan route yang anda nak buat tu, route yang anda nak buat tu. Kejap kita cari. Okey. Ni. So dah masuk. Lepas tu dekat bawah ni Hill Alert, pastikan dia on. So dah ready. Kita boleh tengok elevation detail dulu. Okey, nanti dia akan pecahkan macam ni lah segmen tu. Nampak? So dia ikut color. Kemudian yang lain-lain tu lebih kurang sama sajalah. So nanti bila dah sampai ke climbing, dia akan bagi alert macam ni lah detail tadi. Cuma dia sekejap sangat, jadi kita sekilas je nampak. So depan tu bukit, kat jam macam ni lah. Okay, baru keluar. Bila kita dah sampai ke bukit tu, baru dia keluar detail macam ni. So nampak 635 meter. Elevation dia 23 meter. Ni climbing pertama. Yang menarik juga, walaupun Coros Phase 4 ni kira entrance model, pun ada juga fungsi hill alert atau climb detail ni. Dia ada informasi climbing yang detail macam ni. Walaupun jam ni entrance model, dia masih bagi fungsi ni. Terbaik Coros. Dia baru lepas kena pokok. So fungsi ni pada saya sangat bagus untuk trail runner. Dan juga pro runner yang kalau masuk acara ada bukit-bukit. Jadi kita boleh tengok dekat jam secara detail jauh dan berapa tinggi segmen pendakian tersebut. Janganlah kau langgar pokok lagi. Tadi ngam-ngam pokok kau langgar. Hari tu saya cakap Coros tak ada kan. Tapi saya tahu dah ada dalam pipeline diorang. Jadi so spring update dah ada hill alert, pace strategi dan macam-macam lagi. So korang kalau nak guna, pastikan korang update aplikasi Coros dekat smartphone dan update jam korang. So dekat jam pun nanti dah akan tunjuk detail lah yang berapa tinggal. So kita dah ada atas puncak. Taklah atas puncak, kita dah sampai atas daripada bukit tadi. So dia dah kosong dan sekarang dia akan count downhill pula. Sebab depan ni turun. So distance kita ni 300 meter. Turun dia 11 meter. Nampak depan tu memang kawasan menurun. Atau descent. So climbing keempat daripada 9. Jarak 264 meter. Elevation 19. Maksudnya kita akan naik 19 meter ke atas. Oh, gradient dia 2%. Let's go. Student dah start kelas balik. Jadi biasalah dia kat tepi ni. Tempat ni parking kereta kan. Sudah penuh. So kita kena lari atas tamek ni. Safety first. So kita continue lagi. Okay, 364 meter jarak. 18 meter elevation. Berapa tadi saya tak ingat. So depan ni ada lagi climbing ke-6. So sekarang ni kita tengah climbing lah. Ni tak berapa susah. Sebab kalau nampak kat sini dia warna kuning kan. So dia tak susah. Hijau ni sepatutnya mudah. Tapi saya tak faham dia punya colour macam mana. So kalau ikut sini dah flat dah. Dia tak hard dah. Selain tu juga turn by turn akan keluar jugalah turn by turn alert. Sebab kita load GPS file keluar macam ni.
Okay, dekat jam dia macam ni. So green ni kira tak tinggi pun, sebab dia warna hijau kot. Lepas tu kelabu ni dia macam downhill sedikit. So lepas tu merah. Yang merah ni yang hard sebenarnya. So jom kita pergi kat merah tu. So inilah merah dia. Nampak ni bukit yang tinggi. So, kalau nampak dekat sini 9 meter. Jarak dia 100 meter. Jarak 100 meter. Ketinggian dia 9 meter. Climbing ke 6 daripada 9. So setiap kali kita gerak ke depan, dia akan makin kurang jarak dia dan dia punya elevation. Nampak jarak dah kurang. 102.99. Elevation pun dah jadi 9. So semakin kita naik, data ni akan kurang lah. So bagus untuk tackle hill. So kita ada dapat info dengan lebih detail. Juga decent punya informasi. Cuma yang ni dia akan full lah. Ni kalau tengok tadi yang kita naik ni 100 kan. Sebenarnya kat sini tapi kat sini dia tunjuk 200 sebab dia campur sekali. Yang ni, yang sana pun turun juga. So dia jadilah 200 jarak, turun dia 11. So jom. Saya harap dia boleh bagi zoom yang lebih menarik lah. Kalau macam ni kan, kita tak nampak tau kita kat mana sebenarnya. Oh, dekat sini. So depan ni adalah climbing. Tapi kalau kita zoom dia tak boleh detail lagi. Patut dia boleh zoom in lagi. So macam ni je. So kita tak nampak secara besar lah. Kalau kita zoom out, dia macam ni. So, kalau kita zoom in, maksimum dia macam ni saja. Saya harap dia boleh zoom in lagi detail lah, lagi dekat. So kita nampak. Tengok magic tak? Belakang ni ada orang yang main rumput. Noise masuk. Sekarang kita senyapkan. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara. Masuk lagi tak? Bunyi orang main rumput tu. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Jadi itu saja demo dan simulasi hill alert pada jam tangan Coros. Bagi korang yang nak dapatkan update ni, pastikan aplikasi Coros dekat telefon korang dah update. Kemudian update jam korang. Setakat ni yang saya tahu, model terbaru saja yang dapat Coros Space 4, Coros Space Pro, Coros Apex 4. Untuk Android user, saya tak pasti bila. Dia biasa lambat sedikit. Jadi itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.